Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara perbarui lesen memandu, cara renew lesen melalui aplikasi MyJPJ. So, untuk melaksanakan prosedur ni anda perlu daftar dahulu aplikasi MyJPJ Malaysia. Contoh saya punya aplikasi MyJPJ saya telah pun daftar dan telah pun set up untuk smartphone saya. Jadi saya dah enable biometric authentication. So saya tak perlu masuk password, saya just scan jari saja boleh masuk ke sistem MyJPJ. Okey, saya punya lesen memandu sebenarnya dah hampir tamat tempoh, iaitu 1 Disember. Saya buat video ni pada 1 Disember. Jadi dalam video ni saya akan renew untuk 1 tahun. Anda scroll ke bawah, anda tengok ada button pembaharuan, tekan kat situ. Okey, kemudian dia bagi pilihan dekat kita jenis lesen. Contoh saya memang ada lesen biasa aja, motor, B2 dan kereta. Jadi saya pilih jenis lesen memandu kompeten. Alright, sekarang ni anda tengok tarikh luput saya punya lesen ialah 1 hari bulan 12. Lesen kelas B2 dan D. Jadi saya akan renew untuk 1 tahun. Tekan pada bahagian tempoh. Jadi kat sini dia ada banyak lah. Kita boleh pilih sama ada nak renew setahun, minimum setahun ataupun beberapa tahun yang anda pilih. Contoh dalam video ni saya akan renew 1 tahun. Selepas kita pilih tempoh pembaharuan tu, kita akan nampak lah tarikh mula baharu sehingga tarikh luput baharu. Kemudian kita boleh nampak jumlah amount yang perlu kita bayar. Jadi kita pilih mode bayaran. Sewaktu saya buat video ni, dia ada pilihan ada 3 sahajalah, kad kredit, bank, FPX dan e-wallet. Dan e-wallet tu sebenarnya ada banyak pilihan lah. Contoh dalam video ni saya akan guna FPX online banking. Selepas pilih FPX, kita pilih online banking apa yang kita pakai. Alright, dalam video ni saya pakai Maybank to You. Jadi saya pilih Maybank to You. Pastikan dalam akaun online banking anda ada duit yang mencukupi Saya punya Maybank account memang ada duit, nak bayar RM30 saja kan. Tekan button bayar. Kemudian dia naik pengesahan pembayaran. Make sure kita punya nombor kad pengenalan betul. Tempoh betul, kita tekan button ya. Okey, dia akan buka paparan online banking. Jadi kat sini kita kena login masuk ke sistem online banking. Masukkan username dan password. Kemudian login. Contoh saya dah login, dia akan keluar paparan macam ni. Saya punya Maybank ada 3 akaun. Jadi kita kena pilih lah duit nak ambil daripada akaun yang mana satu. Jadi tekan pada please select from account. Kemudian pilih akaun yang kita nak guna. Okey, saya akan pakai saving account. Make sure duit dalam kita punya account ada jumlah yang mencukupi Kalau duit tak cukup memang tak berjaya. Alright, tekan button continue. Lepas tu untuk Maybank ni dia ada secure verification, tekan confirm. Tunggu kita dapat notifikasi daripada MAE. Dia akan dapat macam ni lah. Contoh anda nampak kat atas skrin telefon saya tu, dia bagi notification. Kalau dia dah hide, kita tekan semula. Yang ni untuk Maybank, dia guna secure to you. Kalau anda pakai online banking lain, dia ada lah dia punya features untuk keselamatan ni kan. Ni kena tekan button approve. Okey, selesai pembayaran. Jadi tekan je button done. Untuk Maybank ni dia ada step banyak kita kena tekan pula button I have approved/rejected my transaction via secure to you. Selepas tu barulah boleh tekan pada return to machine page. Alright, selesai pembayaran. Jadi kita akan dapat paparan seperti ini. Status berjaya. Transaksi bayaran berjaya. Anda tengok di bawah ada button papa receipt. Kalau anda nak simpan resit pembayaran ni, anda tekan je button papa receipt. Jadi dia akan buka resit pembayaran untuk pembaharuan lesen memandu ni. Anda boleh download ke atas kanan skrin ada button ataupun ada menu untuk download. Tengok dekat atas kanan skrin yang ni download. Kalau anda nak download, contoh dalam video ni saya tak mau download lah, saya back kepada skrin sebelumnya, tekan button selesai. Okey, selesai renew lesen. Kita boleh tengok pada menu profile. Double check, pastikan lesen kita telah pun diperbaharui. Kalau anda tengok tu, tempoh validity saya dah pun berubah jadi 1/12/2025 sehingga 2026.
Itulah dia cara macam mana nak renew lesen melalui aplikasi MyJPJ. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.